Dasar Wanita Negara 2025-2030 yang dilancarkan pada Sabtu adalah bagi menambah baik dasar sedia ada serta memperkukuh penguatkuasaan terhadap pelaku keganasan rumah tangga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata dasar baharu itu dirangka dengan penekanan terhadap aspek pelindungan wanita dalam konteks keganasan rumah tangga. Tapi yang penting kita nak membantu wanita, terutama sekali mereka yang terkesan oleh keganasan ini. Because the cases are increasing dari masa ke semasa, dan kami juga memerlukan kerjasama dari pihak masyarakat untuk membantu memberi kesedaran ini, dan perlu dari segi kehukuman itu perlu ditegaskan lagi. Hukuman itu perlu you have to implement. Kita jangan sebut saja, tapi perlu ada implementasi dari segi hukuman dan juga tindakan yang perlu diambil kepada mereka yang melakukan. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Perasmian Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2025 yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kemudiannya turut melancarkan Dasar Wanita Negara 2025-2030. Bagi tujuan memperkukuh tindakan penguatkuasaan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan bekerjasama dengan polis di Raja Malaysia. Terdahulu ketika berucap pada majlis ini, Datuk Seri Nancy berkata, buat pertama kali, kementeriannya telah melaksanakan aktiviti prasambutan di peringkat zon bagi memastikan penglibatan yang lebih menyeluruh dan inklusif. Prasambutan dilaksanakan secara berperingkat dengan anggaran kehadiran sebanyak 500 hingga 1,000 peserta dalam setiap sambutan di peringkat zon. Antara aktiviti utama yang dianjurkan termasuk kempen kesedaran dan advokasi forum serta sesi dialog bersama pemimpin wanita dan pakar dalam pelbagai bidang serta diskusi yang membincangkan aspek kepimpinan, ekonomi dan kesejahteraan wanita. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut menyampaikan anugerah kasih wanita kepada 4 individu mengikut kategori berdasarkan sumbangan serta jasa mereka terhadap masyarakat. Penerima anugerah kasih wanita bakti diberikan kepada pengasas Cempaka Merah Asnaf Society, Cik Nur Hayati Muhammad, manakala bekas pesakit skizofrenia Nur Kamariah Muhammad Khalid Lodes Lead meraih anugerah kasih wanita cekal. Anugerah kasih wanita harmoni pula diberikan kepada bekas anggota polis Jennifer Atok, dan anugerah kasih wanita komuniti diterima guru orang asli Amira Yokbes.